Terusnya pula untuk bab 10 keusahawanan bahagian 2 pula. Okey, kalau macam untuk ciri-ciri usahawan berjaya ataupun sifat-sifat peribadi seorang usahawan, kita ada berani mengambil risiko, inovatif, inisiatif yang tinggi, kreatif dan juga lokus kawalan dalaman. Okey, kalau untuk yang ni saya pakai akronim BKIP, berani mengambil risiko, inovatif, kreatif, inisiatif yang tinggi dan juga bertanggungjawab. Okay, tapi yang bertanggungjawab tu senang, jadi saya tak masukkan dalam video ni lah. Okay, kalau untuk berani mengambil risiko, dia sebenarnya merujuk kepada usahawan membuat penilaian dan pertimbangan terhadap risiko kerana risiko yang terhitung akan menjamin pulangan yang selamat. Okay, lepas tu pula kalau inovatif ni pula, usahawan melakukan pembaharuan terhadap produk. Dan juga usahawan akan menambah baik produk bagi mendapatkan keuntungan dan juga untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan memenuhi keperluan dan kehendak masyarakat jugalah. Inisiatif yang tinggi, senang je, semangat membuat kerja tanpa disuruh. Okey, dan seorang usahawan dia akan berupaya menganalisis situasi perniagaan dan mengambil tindakan pantas. Maksudnya kan senang cerita, dia yang buat dulu. Contohnya dalam masyarakat tu, dia lihat macam tak ada syarikat ataupun tiada kedai pun yang menjual makanan. Jadi dia fikir, oh, aku patut jual makanan terhadap masyarakat ni. Jadi dia yang buat dulu, dia lah yang jadi peneraju menjual makanan dekat situ. Contohnya lah. Okay, lepas tu kreatif. Okay, lokus kawalan dalaman ni merujuk kepada kebolehan diri untuk membuat sesuatu keputusan atau melakukan sesuatu tanpa dipengaruhi orang lain. Dan juga dia percaya terhadap kemampuan diri untuk menjalankan sesuatu. Senang cerita, lokus kawalan dalaman ni, dia ada kawalan diri yang sangat kuat dan dia takkan mudah dipengaruhi oleh orang lain. Itulah ciri-ciri usahawan yang berjaya. Agaknya mungkin ada orang cakap dia takkan berjaya, ataupun dia punya perniagaan akan rugi, tapi dia tetap yakin terhadap kemampuan diri dia, dia boleh buat. Itulah ciri-ciri usahawan yang berjaya. Ni pula kita ada ciri-ciri orang efektif. Macam mana kita nak jadi orang yang efektif? Kita kena bersikap proaktif. Iaitu kita kena bertanggungjawab dan juga mengambil inisiatif untuk menjadikan sesuatu perkara tu berlaku. Kita kena jadi game changer dan huraian kedua pula, membuat kerja tanpa disuruh. Kita kena jadi rajin. Berorientasikan matlamat ataupun dalam BI, begin with the ends in mind. Iaitu kita sasarkan minda kita kepada matlamat akhir yang kita nak capai. Supaya kita faham destinasi dan juga hala tujuan yang kita nak capai yang mendorong kita untuk membuat perancangan untuk kita capai benda tu. Lakukan perkara yang utama dahulu, iaitu kita kena utamakan objektif yang penting dahulu dan kita kena senaraikan aktiviti mengikut keutamaan. Sebab kalau banyak sangat perkara yang ada, tapi kalau kita buat perkara yang tak penting dulu, kita tak akan berjaya. Kita kena buat perkara yang paling utama dahulu. Barulah kita dapat lihat keputusannya yang lebih besar. Lepas tu pula kita ada berfikiran menang-menang. Berfikiran menang-menang ni merupakan rangka pemikiran untuk kita cari faedah secara bersama. Okey, senang cerita macam ni. Apabila kita jadi usahawan, kita akan berjumpa dengan banyak pihak, dengan pelanggan, dengan pekerja. So, jadi kalau nak puaskan semua pihak ni, kita kena cari keputusan yang kita dan juga pihak tu dapat menang supaya both parties menang and both parties are happy. Okay, contohnya macam untuk huraian kedua pula, rundingan dibuat dengan niat untuk kita memberikan kebaikan kepada kedua-dua pihak. Sebab kalau kita je yang menang, nanti dia akan jadi tak adil dan kita juga akan jadi orang yang tak efektif. Okey, cuba memahami dahulu kemudian cuba untuk difahami. Iaitu merujuk kepada kita mendengar secara empati untuk kita faham orang tu. Lepas kita dah faham, kita akan membuat keputusan yang secara mendalam dan dapat menyelesaikan masalah orang tu. Sebab tu jugalah, kalau kita nak jadi orang efektif, bila kawan kita ada masalah, kita dengar aje. Kita tak payah nak cepat melatah, nak cakap, patutnya kau buat macam ni. Tak, kita dengar dulu, lepas tu kita analisis, lepas tu baru kita buat keputusan. Itulah apa yang cuba disampaikan oleh Stephen Covey. Lepas tu pula bersinergi, iaitu merujuk kepada kita menghargai kelainan dan perbezaan. Dengan itu, kita dapat membuat penyelesaian secara inovatif untuk kita memuaskan semua pihak yang berkepentingan. Maksudnya senang cerita, kita tak pentingkan diri bersinergi ni. Tajamkan geraji pula, iaitu proses memperbaharui 4 dimensi sifat individu, iaitu jasmani, emosi, rohani dan juga intelek.
Dengan kita tingkatkan kemahiran, kita dapat jadi orang yang efektif. Faktor kejayaan seimbang pula ada jasmani, emosi, rohani dan juga intelek. Dari segi definisi senang je. Jasmani merujuk kepada aspek fizikal iaitu tubuh badan. Lepas tu dengan adanya badan yang sihat dan juga kita tak ada penyakit, kita akan jadi orang yang berjaya dari sifat jasmani. Kalau emosi pula merujuk kepada aspek dalaman yang melibatkan perasaan. Kalau kita berjaya kawal emosi dan juga emosi orang lain, kita berjaya. Rohani pula aspek dalaman yang melibatkan jiwa, kepercayaan dan juga pegangan seseorang terhadap agama. Sebab kalau orang tu dia dekat dengan Tuhan dan juga dia warak dalam agama, dia takkan buat perkara yang negatif. Intelek pula merujuk kepada keupayaan minda individu. Dengan adanya pengetahuan dan juga kepakaran, kita dapat membuat keputusan yang lebih baik. Sumber idea perniagaan pula ada banyak kan? Tapi aku ingat 5 je lah. Pelanggan, produk sedia ada, syarikat sedia ada, saluran pengedaran dan juga pattern. Untuk pelanggan, macam kita tahu setiap pelanggan ni ada banyak cita rasa masing-masing. So jadi sebab tu juga kita buat soal selidik pelanggan untuk kita tahu cita rasa, dan daripada hasil soal selidik tu kita dapat buat produk yang dapat memenuhi cita rasa tersebut. Produk sedia ada pula, senang cerita macam kita senang cerita kita analisis produk tersebut dan kita tukar kualiti agar menjadi lebih baik. Senang cerita kita buat pembaharuan terhadap produk dengan kita tambah fungsi dia lah. Syarikat sedia ada pula merujuk kepada perniagaan orang lain yang mempunyai pasaran yang meluas. Jadi apa yang kita buat? Kita tiru inovasi. Senang cerita kita membuat inovasi dan juga selepas kita mengkaji kekuatan dan kelemahan syarikat tersebut. Saluran pengedaran pula, kan kita ada pemborong, ejen, peruncit kan? Okey, pemborong, ejen, peruncit ni membantu kita untuk mengedar dan juga mengeluarkan barang. But at the same time juga, dioranglah yang mendengar masalah-masalah dan juga pandangan-pandangan daripada pelanggan. So jadi dia dapat idea daripada pengedaran-pengedaran produk tu lah. Patent pula merupakan hak cipta yang dilindung oleh undang-undang daripada ditiru. Okay, boleh dijual dan mempunyai kelebihan persaingan kalau kita ada sebab orang lain tak boleh ikut. Okay, itu sahaja.